線森の小さなレストラン Assalamualaikum Jalil, apa khabar awak hari ni? Waalaikumsalam cikgu, saya sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Jalil, cikgu nak tanya siapa Allah bagi Jalil? Allah tu Tuhan kita cikgu. Betul, Jalil rasa Allah tinggal di mana? Saya rasa Allah tinggal di langit sebab kalau kita doa, semua orang pandang ke atas. Tapi saya tak pernah nampak Allah cikgu. Pandainya Jalil, walaupun kita tak pernah nampak Allah, kita wajib yakin bahawa Allah sentiasa ada dan bersama dengan hamba-Nya. Allah tidak sama seperti makhluk dan tidak terikat dengan masa dan tempat. Kekuasaannya meliputi seluruh alam dan setiap doa yang terdetik di hati pasti didengarnya. Itulah bukti bahawa Allah Maha Dekat, Maha Mendengar dan sentiasa memerhati hamba-hamba-Nya. Maksudnya Allah ada di mana-mana ke cikgu? Ya, betul. Allah Maha Dekat, Maha Mendengar dan Maha Melihat. Bila Jalil berdoa atau terdetik sesuatu dalam hati pun, Allah tahu dan dengar semuanya. Sebab itu kita kena sentiasa ingat dan bergantung kepadanya. Oh, jadi Allah memang sentiasa dengan kita walaupun kita tak nampak dia. Tepat sekali Jalil, itulah tanda orang beriman. Percaya dan yakin bahawa Allah sentiasa bersama kita walau setiap keadaan. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum Farah, apa khabar awak hari ini? Waalaikumsalam cikgu. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah Farah, cikgu nak tanya siapa Allah bagi Farah? Allah Tuhan kita semua. Allah yang cipta saya cikgu dan bagi semua yang saya ada. Betul tu Farah. Farah rasa Allah sayang kita tak? Mestilah sayang cikgu. Kalau tak, takkan Allah bagi saya keluarga dan rezeki. Alhamdulillah, bagus Farah. Betul tu, Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu bapa kita sendiri. Apabila kita berdoa dan berbuat baik, Allah mendengar dan memberi ketenangan dalam hati. Itulah tanda bahawa Allah pengasih dan Maha Penyayang sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 156. InsyaAllah cikgu, saya akan sentiasa berdoa dan ingat Allah. Terima kasih cikgu. Sama-sama Farah. Assalamualaikum Mohsin, boleh cikgu tanya kamu sikit tentang Allah? Waalaikumsalam cikgu, boleh. Siapa Allah bagi kamu Mohsin? Allah Tuhan kita semua. Allah cipta langit, bumi dan semua orang. Bagus. Kamu rasa kita boleh nampak Allah tak? Tak boleh cikgu, tapi Allah nampak kita walau kita seorang. Kalau orang tanya kamu Allah tu macam mana, kamu jawab apa? Saya jawab Allah tak sama macam manusia. Tak tidur, tak lapar, tapi Allah tahu semua benda. Masya Allah, betul tu Mohsin. Allah maha sempurna, tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Allah tidak perlukan makanan, tidur atau bantuan sesiapa. Tapi Dia yang menjaga seluruh alam siang dan malam. Sebab tu kita mesti selalu ingat Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberi sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 255. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mentadbir urusan makhluknya. InsyaAllah cikgu, saya nak jadi orang yang sentiasa ingat Allah. Subhanallah. Terima kasih Mohsin. Sama-sama. Assalamualaikum Zul, sihat awak hari ini? Salam cikgu, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, cikgu nak tanya siapa Allah bagi Zul? Allah yang cipta semua benda cikgu. Bijaknya kamu. Kalau kamu nak bayangkan Allah, kamu rasa Allah tu macam mana? Macam orang kuat cikgu, lagi kuat daripada superhero. Wah, menarik tu. Kenapa kamu fikir macam tu? Sebab superhero kan tolong orang, tapi Allah lagi hebat sebab Allah yang tolong semua orang. Betul tu Zul. Allah memang maha kuat tetapi tidak sama seperti manusia atau superhero yang awak maksudkan. Allah tidak memerlukan tenaga, alat atau bantuan sesiapa. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia akan berfirman kun fayakun yang bermaksud jadilah, maka terjadilah. Itulah bukti bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu sebagaimana dalam surah Yasin ayat 82. Oh, barulah saya faham cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama Zul. Assalamualaikum Hani, sihat awak hari ni? Waalaikumsalam cikgu, sihat Alhamdulillah. Cikgu nak tanya, siapa Allah bagi Hani? Allah Tuhan saya cikgu yang bagi rezeki, nyawa yang saya miliki sekarang. Alhamdulillah, sentiasa bersyukur kepada Allah. Pernah tak Hani rasa Allah dengar doa Hani?
Pernah cikgu, bila saya rasa sedih, saya akan berdoa barulah saya rasa tenang dan perasaan saya cikgu. Masya Allah, bagusnya Hani. Itulah tanda bahawa Allah sentiasa mendengar doa hamba-Nya. Walaupun kita tidak dapat melihatnya, Allah sentiasa dekat dan mengetahui segala isi hati kita. Kasih sayang Allah melebihi kasih sayang semua makhluk. Kerana Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sebagaimana dalam surah Al-Qaf ayat 16. Terima kasih cikgu. InsyaAllah saya sentiasa ucapkan rasa syukur kepada Allah. Sama-sama Hani. 忘れた人からたどり着く